Kalau rantau itu tidak di seberang saja, di kawasan ini, di Minangkabau ini sendiri, ada kawasan rantau itu. Yang asli wilayah awal namanya Luak, Luak dan Tigo. Luak Tanah Datar, Luak Agam, Luak 50 Koto. Sekarang 50 kota. Ya. Kotanya 1 tapi 50 ya kan. 1 ya. Kurang kotanya 50 gitu ya. Luak itu artinya kurang. Ya. Daerah rantau itu di luar Luak itu. Namanya Nagari. Nagari yang di luar Luak. Itu namanya rantau. Asal-usul pembentukan luak-luak di Negeri Sembilan oleh perantau dari Pagaruyung atau Kerajaan Minangkabau bermula seawal kewujudan Kesultanan Melaka. Encik Khairil Hisham, Kurator Kanan Galeri Tuanku Jaafar di Seremban, menceritakan sejarah awal kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan. 1898, 1895, luak masing-masing ada. Kita ada luak Rembau. Contoh di antara luak yang tertua adalah luak Rembau, kerana ia adalah sebahagian daripada Melaka dahulu. Kalau dalam Sudaratus Salatin menyebut Tun Zainal sebagai Tun Rembau yang berpusat di Penggalan Atap. Penggalan Atap ni sekarang ni Lebuk Cina, pelabuhan Lebuk Cina, mengawal perdagangan di kawasan Rembau. Ketika itulah kedatangan orang-orang Minang yang diketuai, kalau dalam sejarah Rembau dikenali sebagai Datuk Leteh, yang sebagai pedagang. Ya, sedagang datang pada peringkat awal, mereka datang itu untuk berdagang. Kemudian membuka kebun lada, kebun rempah, dan wujudlah kampung-kampung yang sekitar Melaka untuk membekalkan hasil rempah kepada Melaka. Ketika wilayah itu berkembang dan bangkit menjadi arah proses sebuah kesatuan Negeri Sembilan, ketika sebelum terjadi Negeri Sembilan yang meneroka baik Nanyang maupun Rembau itu disebutkan orang yang asalnya dari Minangkabau. Disebutlah mungkin nama diantaranya Tu Pater, ya, Pater. Tu itu datuk, ya, datuk. Ada penduduk asli sana namanya Nanyang dan Rembau itu suku Jakun, ya, Jakun. Tu Pater ini kawin dengan suku Pater ini, melahirkan suku Biduanda. Nah, itu dalam sistem kekerabatan Minangkabau, Biduanda itu menjadi Kuduang Karatan. Karena bapak yang menikah di situ lahirlah keturunan menjadi Kuduang Karatan dia. Ini tidak bisa dipisahkan itu. Ya. Sejarah Negeri Sembilan ini agak kompleks, kerana kita melihat buku-buku sekarang hanya menulis sejarah Negeri Sembilan secara umum. Tapi apabila kita teliti satu-satu, sejarah Negeri Sembilan terbagi pada dua fasa. Fasa yang pertama daripada abad yang ke-15 sehingga 1898. Bermaknanya perjanjian di antara Tuanku Muhammad dan juga Undang yang 4 pada tahun 1898, itulah fasa pertama. Fasa kedua adalah pembentukan Negeri Sembilan moden. Di situlah bermulanya Negeri Sembilan sehingga kita merdeka. Jadi dalam sejarah Negeri Sembilan ini dia dua fasa, kita kena teliti, kerana sebelum 1898 1895 itu adalah sejarah setiap luak. Contoh Rembau, Sungai Ujong, Johor, Celebu, yang lain-lain. Dia bukan satu Negeri Sembilan. Itulah kita kena faham konsep sejarah Negeri Sembilan itu, bagaimana dia ada dua fasa sebelum dia membentuk sejarah Negeri Sembilan sekarang. Kalau catatan yang terawal yang kita tengok berdasarkan manuskrip Batu Hampar Rembau 1514 dah membuka suku yang pertama di Rembau. Kalau kita tengok sejarahnya, yang pertama adalah suku Tanah Datar. Mereka ni adalah pedagang yang datang dan membuka kampung, membuka ladang rempah di Rembau, dipanggil Kampung Kebun Lada. Kawasan ini menjadi tarikan diaspora Minangkabau kerana bentuk muka buminya mengingatkan para perantau tanah asal mereka. Para perantau ini kemudiannya menetap dan berasimilasi dengan penduduk tempatan. Ketua penduduk tempatan ialah Batin Skudai yang telah menerima Datuk Lela Balang sebagai menantu. Apabila Datuk Lela Balang berkahwin dengan Datuk Bungkal, satu suku baru telah diwujudkan, iaitu suku Biduanda. Perkahwinan ini menghasilkan 5 orang anak dan salah seorangnya bernama Sirama.
pada peringkat awal, penghulu ni tidak wujud. Dia hanya ketua-ketua suku. Okay, kalau sekarang kita panggil Datuk Lembaga. Hanya pada tahun 1540 di Rembau, lahirlah penghulu yang pertama, iaitu Datuk Sri Rama, hasil perkahwinan Datuk Lela Balang dan juga Tok Bungkal. Datuk Lela Balang ni adalah daripada Minangkabau, dan Datuk Bungkal ni adalah anak kepada Batin Sekudai. Okay, maknanya Batin di Rembau lah. Jadi Datuk Sri Rama ni adalah penghulu yang pertama pada 1540. Itu memang tercatat dokumen dalam manuskrip, disebut 1540, penghulu Rembau yang pertama. Sebelum tu dia hanya ketua-ketua suku. Begitulah dia punya sistem pada ketika itu. Sebab mereka memang dah awal, kerana kalau kita tengok sistem yang diamalkan oleh orang Temuan, orang Semelai, mereka konsep dia hampir sama je dengan Adat Patih. Jadi mereka boleh menerima kedatangan orang-orang Minang, pedagang-pedagang Minang dengan mudah untuk mereka duduk sekali. Rembau ini kalau kita urut sejarahnya mungkin lebih awal dari Singapura. Kalau kerajaan Rembau itu abad ke-11, Tumasek Singapura itu abad ke-12, dan kerajaan Melaka itu abad ke-15. Itu jarak-jaraknya. Di situ ada tokoh-tokoh yang terlibat yang disebut di Minangkabau dan disebut di negeri seberang. Gitu. Abad ke-15 dalam catatan, perantau-perantau Minang sudah datang di sana. Mereka membawa suku. Sukunya bukan suku di sini. Tidak dibawanya sukunya di sini Piliang, dibawanya pula Piliang ke sana, tidak. Sukunya di sini Sikumbang, dibawanya pula Sikumbang ke sana, tidak. Tapi dibawanya suku menurut kampungnya. Karena itu, tiba di Negeri Sembilan, kita bertemu dengan suku Sari Lama. Karena kampungnya Sari Lama. Disinilah keistimewaan Negeri Sembilan. Karena Negeri Sembilan mempertahankan hak asal usul. Menurut sejarah, 9 luak atau wilayah asal yang mengamalkan sistem adat perpatih ialah Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johol, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan Kelang. 9 luak asal inilah yang akhirnya memberikan nama kepada negeri ini sebagai Negeri Sembilan pada sekitar akhir abad ke-19. Atas arahan penjajah asing, 4 daripada luak ini kemudian telah diserahkan kepada negeri-negeri jiran. Luak Naning diserahkan kepada Melaka, Ulu Pahang hingga Kebera kepada Pahang, Luak Segamat kepada Kerajaan Johor, dan Luak Kelang ke Kuala Langat kepada Selangor. 5 luak asal yang kekal selepas pemisahan tersebut ialah Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johol dan Jelai. Dengan peredaran masa, wilayah ini dibahagikan kepada 3 jenis luak utama: luak yang berundang, luak tanah mengandung, dan luak tampin yang telah memisahkan diri daripada Rembau selepas satu konflik pada tahun 1832. Pada ketika itu, penghulu luak ni dianggap sebagai pemimpin atau raja luak masing-masing. Kalau Rembau, penghulu Rembau adalah raja di Rembau. Sungai Ujong, raja di Sungai Ujong. Johol di Johol. Jelebu di Jelebu. Dengan gelaran penghulu. Kuasa mereka sangat besar pada ketika itu. Kerana mereka boleh menaikkan dan menurunkan raja. Contoh, ketika kedatangan Raja Melewah datang ke Rembau, Raja Melewah telah dikerjankan di Penajis oleh penghulu Rembau. Selepas itu, dan Sungai Ujong, penghulu Rembau dan Sungai Ujong. Selepas itu, Raja Adil, Raja Hitam, Yang Tuan Lenggang, sampailah Raja Labuh, dikerjankan di Penajis oleh penghulu Rembau dan juga penghulu Sungai Ujong. Dan kuasa penghulu, bukti dia menurunkan takhta ketika krisis kepimpinan pemerintahan Raja Labuh atau dikenali sebagai Raja Sati. Penghulu Sungai Ujong telah buat keputusan melucutkan hak Raja Labuh sebagai Yang Tuan Besar Sim nanti atas kekejaman dia. Jadi kita membuktikan bahawa penghulu
boleh menaikkan raja dan juga boleh menurunkan raja pada ketika itu. Sesudah memahami sejarah luak-luak dan para penghulu, maka timbul satu persoalan. Bilakah bermulanya kisah Raja Melewar, Yam Tuan Pertama Negeri Sembilan? Bilakah, mengapa dan bagaimana Raja Melewar menjadi Yam Tuan yang di-Pertuan Besar Pertama Negeri Sembilan? Negeri Sembilan sampai sekarang, sampai hari ini, masih menganggap yang datang ke sana itu Raja Melewar. Sampai sekarang. Walaupun tadi pendahulunya sudah ada hal-hal yang kita tidak usah ungkap itu. Kita mulai dengan kedatangan Raja Melewar. Tapi ketahuilah bahwa Raja Melewar datang ke sana bukan keinginannya, tetapi diminta oleh Negeri Sembilan. Ini perlu diingat. Menurut beberapa ahli sejarah, Rembau dan kawasan-kawasan jirannya sering menghadapi ancaman daripada kuasa luar, termasuk Lanun-Lanun. Sebelum dipanggil Raja Melewar, kerana ada unsur perang, bukan perang, dia ada unsur gangguan ansir-ansir luar, macam orang yang mengganggu penduduk dan memburu untuk jadikan hamba. Ketika itu zaman itu banyak hamba. Jadi di penghulu di Sungai Ujong ketika itu penghulu Cantik, penghulu di Ulu Muar, Tengkis dan juga penghulu Johor, Setiawan Satu telah bermesyuarat dan membuat persumpahan yang dikenali sebagai persumpahan Jelebu untuk memanggil seorang anak raja untuk menjaga kawasan ini, untuk menjaga kawasan pendalaman di Seri Menanti di Ulu Muar. Maka mereka buat keputusan dan diminta Undang Rembau untuk penghulu Rembau untuk menjemput anak raja dari Pagaruyung, dan mereka pergilah ke sana. Maka, masyarakat Minangkabau di Rembau, Sungai Ujong dan Nanning membuat keputusan untuk menghubungi tanah asal mereka di Sumatera. Mereka menghantar satu delegasi ke Istana Pagaruyung dan menjemput pihak istana untuk menghantar seorang putera ke Negeri Sembilan sebagai pemerintah. Kalau kata kita sekarang di sini mengundang, ada undangan. Maka undangan itu terjadi tahun 1700. Padahal Minangkabau sudah berkerajaan Darul Qarar sejak tahun 1400. Jadi berarti 303 abad sebelumnya. Setelah itu, pada abad ke-18, orang Minangkabau tadi memikirkan anak cucu yang berkembang ini, supaya tahu dengan agama, tahu dengan adat, dan itu harus dipimpin. Raja itu konsepnya Minangkabau itu bukan kekuasaan, tapi sesungguhnya adalah pucuk adat. Itu bedanya, gitu. Bedanya. Dia sebenarnya adalah pucuk adat. Istilah saja yang berbeda. Dia sama fungsinya dengan penghulu, sama fungsinya dengan raja, itu sama. Jadi sebenarnya dia menyebut penghulu ke Minangkabau untuk memimpin anak kepanakannya yang lahir di situ, supaya tahu dengan adat dan tahu dengan agama. Bertanya kita kepada Minangkabau, kenapa dipenuhi panggilan ini? Kan itu pertanyaan. Kalau orang mengundang dan kita mau mengirim, apa yang menyebabkan kita mau mengirim? Apa karena mau menjajah atau menguasai? Ternyata ada hubungan kebudayaan sebelumnya. Hubungan kebudayaan yang sebelumnya ini yang menyatakan bahwa orang Minangkabau menganggap Negeri Sembilan saudaranya. Orang Negeri Sembilan menganggap Minangkabau kandungnya. Kondisi kebaikan ini akan membentuk sejarah. Bisa saja. Kenapa tidak ke Johor yang diminta? Kenapa orang Negeri Sembilan tidak meminta ke Thailand? Kenapa ke Minangkabau? Karena ada hubungan kebudayaan. Menurut legenda Minangkabau, Sultan Abdul Jalil Johan, pemerintah Pagaruyung yang berpusat di Batu Hampar ketika itu, telah memilih salah seorang puteranya untuk tujuan ini. Malangnya,
putera itu gagal dalam ujian diraja. Sebelum dikirim atas permintaan, dalam tambo itu kan begitu ya, tambo raja dikirim atas permintaan, itu dites dulu di Batu Kasur itu 7 hari 7 malam itu. Salah satu ujian yang masih diceritakan hingga kini ialah putera tersebut dikehendaki tidur di bawah langit pada waktu malam di atas sebuah batu leper yang dianggap suci. Jika pada keesokan pagi dia tidak mengalami kegatalan badan yang serius, maka dia dianggap cukup suci untuk memikul tugas tersebut. Tidur di batu yang keras itu, permadaninya itu daun jelatang. Mungkin kita tahu di Melayu daun jelatang, ya sangat gatal dan menyakitkan gitu ya. Belum lagi tantangan alam ya, ketika itu hutan-hutan, lolos dari situ baru diperbolehkan menjadi raja untuk dikirim. Itu bukan mitos gitu ya, tapi begitulah proses pengiriman raja. Batu leper tersebut masih boleh dilihat di Batu Sangkar Pagaruyung. Menurut legenda juga, seorang putera bernama Raja Mahmud yang kemudian dikenali sebagai Raja Melewar adalah satu-satunya putera yang berjaya melepasi cabaran itu. Setelah berjaya dalam ujian-ujian, Raja Mahmud dihantar ke Semenanjung Tanah Melayu. Sebelum itu, pihak istana telah menghantar seorang utusan, iaitu Raja Khatib, untuk membuka jalan kepada Raja Mahmud menaiki tahta Negeri Sembilan. Nah, karena itu peristiwa melewar ke Negeri Sembilan kan melalui tantangan yang luar biasa. Tak semerta-merta dia melewar itu dikirim lalu diiring, itu diutus dulu Datuk Khatib kan. Datuk Khatib diutus ke sana dan kemudian berteman dengan Tuk Naam ya, Tuk Naam. Ternyata memberontak pula dia kan. Beliau mengaku Tuk Khatib pula yang dikirim dari Minangkabau untuk menjadi raja. Itu ceritanya sudah ada di Negeri Sembilan. Raja Khatib datang hanya sebagai wakil membuka jalan untuk membuat persiapan. Dan Penghulu Naam apabila, sebab kalau dulu sistem dahulu dia akan bawa satu kris kuasa ataupun surat watikah membuktikan dia adalah wakil raja ataupun raja. Raja Mahmud tiba di Negeri Sembilan beberapa bulan kemudian setelah menghadap Sultan Johor dan mendapat restu rasmi Sultan serta alat kebesaran diraja. Apabila baginda Raja Mahmud tiba di Rembau, akhirnya beliau berhadapan dengan musuh dari tanah airnya sendiri. Melalui kepimpinan dan kemahiran ketenteraannya, Raja Mahmud yang kini dikenali sebagai Raja Melewar mengalahkan Raja Khatib dan Penghulu Naam. Menurut sejarah rasmi, Raja Melewar telah ditabalkan secara rasmi sebagai Yam Tuan pertama pada tahun 1773. Di sini kita lihat 1727 Raja Melewar, dia lebih kurang 1727, 1728 lah, sehingga 1795. Okay, cuma kita tak tambah Raja Adil kerana kajian kita masa itu belum lengkap. Okay. Jadi ini membuktikan bahawa Raja Melewar datang lebih kurang dalam 1727, 1728 ke Rembau dan menjadi Yam Tuan Besar SIM nanti. Selepas Yam Tuan Raja Melewar mangkat, digantikan oleh Raja Hitam, Yam Tuan Hitam sehingga 1808. Yam Tuan Lenggang 1808 sehingga 1824. Seterusnya, seorang lagi putera dari Istana Pagaruyung, iaitu Raja Lenggang, memerintah sehingga tahun 1824. Apabila baginda mangkat pada tahun 1824, buat pertama kalinya, pengganti tahta merupakan anak tempatan, puteranya Tunku Radin. Tunku Radin memerintah sehingga baginda mangkat pada tahun 1861. Adindanya, Tunku Imam diiktiraf secara rasmi sebagai Yam Tuan kelima. Yang lima tu memang ambil daripada Pagaruyung dan selepas tu terus Yam Tuan Lenggang, terus Labuh diganti oleh Yam Tuan Radin dan seterusnya anak raja yang dilahir di sini. Tanpa penggantian jelas, Tunku Intan Balu Yam Tuan Imam menjadi Permaisuri Negeri Sembilan selama 3 tahun sehingga para undang dan penghulu melantik Tunku Antah, putera Yam Tuan Radin, sebagai Yam Tuan ke-6. Walaupun pemerintahnya secara rasmi bermula pada tahun 1869, baginda hanya menaiki tahta pada tahun 1872 dan memerintah sehingga tahun 1888.
Pemerintahan Baginda berdepan dengan ancaman dari dalam dan luar. Pihak Inggeris turut campur tangan di Negeri Sembilan. Mereka ingin menyertakan negeri ini ke dalam negeri-negeri Selat atau negeri-negeri Melayu bersekutu yang secara rasminya dibentuk pada tahun 1895. Yam Tuan Antah tegas mempertahankan kedaulatan Negeri Sembilan dan menentang Inggeris. Ini mencetuskan konflik Perang Bukit Putus pada tahun 1875. Walaupun tewas, pengaruh Baginda masih kuat di kawasan pedalaman. Jadi 1895, Yam Tuan Antah telah berdamai dengan Undang Penghulu yang 4 ketika itu. Ada 4 pasal. Pasal pertama mengiktiraf kedudukan masing-masing. Pasal pertama, kedua tu mengiktiraf kedudukan masing-masing lah. 1, 2, 3 tu mengiktiraf kedudukan masing-masing oleh Yang Tuan mana dia Yang Tuan Antah di Seri Menanti, Penghulu Rembau, Johor, Sungai Ujong semua duduk di kawasan masing-masing, tak boleh campur. Sedar dengan peralihan kuasa yang sedang berlaku, pada tahun 1887, dengan sokongan dan perlindungan Kesultanan Johor, Yam Tuan Antah mula berunding dengan pihak Inggeris. Satu persetujuan untuk mengiktiraf pengaruh Inggeris dicapai dan Yam Tuan Antah dibenarkan untuk terus memerintah Seri Menanti dan luak-luak sekitarnya. Ketika inilah juga nama Negeri Sembilan secara rasmi diterima. Melalui perjanjian ini juga, Yam Tuan Antah mengembalikan perhatian kepada kuasa 4 undang yang paling berpengaruh: Undang Rembau, Undang Sungai Ujong, Undang Jelebu, dan Undang Johor. Diandaikan bahawa Baginda memerlukan persetujuan keempat-empat undang ini untuk mengembalikan keamanan ke Negeri Sembilan. Okay, hanya 1898 apabila Tuanku Muhammad mengganti Yam Tuan Antah. Yam Tuan Antah telah kenapa Tuanku Muhammad menandatangani perjanjian dengan Undang yang 4. Ketika inilah barulah tukar kepada Undang yang 4. Apa yang Tuanku Muhammad buat adalah untuk mengembalikan kuasa Undang yang 4 ni. Mengembalikan kuasa. Itu sebab itu Tuanku Muhammad telah ini adalah sekembali Tuanku Muhammad melihat bagaimana perjanjian itu membunuh kuasa, menghilangkan kuasa undang, kuasa penghulu. Tuanku Muhammad telah buat keputusan untuk menandatangani perjanjian dengan Undang yang 4, mengembalikan kuasa Undang yang 4 dan membentuk Negeri Sembilan. Yang fasa yang pertama tu sangat jelas, dia ada 4 fasa, sama dengan fasa yang 1895 itu, cuma ditukar. Tuanku Muhammad adalah sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Undang yang 4, ketua di luar masing-masing. Adat istiadat di luar masing-masing tak boleh secampur. Yang terakhir, sekiranya ada apa-apa berlaku yang tidak boleh diselesaikan di kalangan undang, dikembalikan kepada tuanku. Sama. Jadi perjanjian 1808 tu yang membentuk Negeri Sembilan moden tu sangat penting kerana ia mengembalikan kuasa Undang yang 4 semula. Mereka sebulat suara bersetuju untuk melantik putera Yam Tuan Antah, Tuanku Muhammad Shah, sebagai Yam Tuan ke-7 Negeri Sembilan. Yam Tuan Muhammad Shah mengambil alih pemerintahan dan memimpin Negeri Sembilan menuju ke masa depan, sehingga Baginda dikenali sebagai Bapa Negeri Sembilan moden. Baginda memerintah selama 44 tahun dan telah membawa Negeri Sembilan melangkah ke abad ke-20. Ketika memasuki abad ke-20, walaupun di bawah kawalan Inggeris, Negeri Sembilan telah bertahan lebih lama berbanding Kesultanan Pagaruyung, asal kerajaan ini. Kesultanan Pagaruyung telah dimusnahkan apabila pemberontakan Tunku Imam Bonjol berjaya dipatahkan oleh penjajah Belanda pada tahun 1833. Ini diikuti dengan kematian Sultan Pagaruyung, Tangkal Alam Begagar Shah di tangan Belanda, sekaligus menamatkan dinasti Pagaruyung lama. Namun begitu, usaha untuk menghidupkan dan mengekalkan semula Kesultanan Pagaruyung tidak putus. Pada tahun 1849, 7 ketua adat tua Pagaruyung menawarkan kedudukan Bunda Kanduang atau figura permaisuri ibu dan Raja Alam atau pemerintah berdaulat kepada anak saudara perempuan almarhum Sultan Bagagar Shah, Putih Reno Sumpu.
Di negara Republik Indonesia hari ini, gelaran, peranan dan kedudukan raja tidak diiktiraf secara rasmi. Namun, Kesultanan Pagaroyong tetap relevan kepada masyarakat Minangkabau sebagai simbol budaya mereka dan tradisi adat pepati.